Hari ni hari ketiga, Hari Raya Aidiladha. Selamat Raya kepada semua. Sekarang ni kita nak pergi ke masjid. Masjid apa orang panggil? Masjid Kanga ni, sebelah Jati Kuala Perlis. Kanga sebelah Jati Kuala Perlis ni. Jati nak pergi Langkawi. Kita orang nak pergi solat kat Langkawi. Masjid Al-Husain Kuala Perlis. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah tidak menzalimi hambanya. Perintah itu hanyalah ujian semata-mata, darah atau nyawa, tetapi kesediaan. Dah habis solat. Jom kita tengok persekitaran. Kita sekarang dah siap solat Hari Raya Aidiladha. Waktu nasib ada kedai buka tu, nampak tu. So tak perlulah kita nak pergi makan rumah orang untuk beraya. Kita makan kedai je. Jadi kita nak pergi ke Wan Kelian. Okey. Cantik tak masjid tadi kan? Gua Kelam ni dekat dengan Wang Kelian. Gua Kelam sebelah, Wang Kelian atas lagi sikit. Jalan dia jalan hutan, naik bukit. Macam nak naik genting pun ada. Oh, ini ya Mekan Mengko, rupanya bukit. Apa tu? Tu. Lah. Tu. Cipezi. Nama dia Brok Kantoi. What? Asal dia tulis nama Brok Kantoi? Kentoi. Macam bukit tinggi pun ada. Kita dah sampai. Ya Allah. Mari aku belanja sikit. Kita akan pergi ke Viewpoint. Nanti kat dalam aku tunjuk lagi. Tu dia.
kita naik bagi. Pemandangan daripada atas. Tu dia. Oh, sejuk. Okey. Aduh mak kau. Ini pemandangan dia. Pemandangan. Tengok hari raya. Cuba. Wang Kelian. Meh. Dek. Nih. Oh. Wah. Cuba zoom. Cuba zoom. Oh, tu tasik apa? Taman Tasuk. Tu nanti saya nak ajak pergi situ. Taman Tasik Tapoh apa? Tasuk. Ya. Sini. Doa. Sini. Budak-budak ni tak gambar. Bang, tolong tangkap gambar. Okey, sekarang kita dekat Tasik. Tasik apa tadi tulis? Timah. Hah? Taman Tasuk. Timah Taruh. Taman Tasuk. Tamak Tasik. Tak apalah, nanti bacalah skripsi kat bawah. Habis sekejap. Timah Tasuh kan? Timah. Timah Tasuh. Boleh lelu balik. Tak apalah. Kita jangan tempat yang kita pergi. Jadi orang kalau nak pergi, orang boleh datang pergi. Yang selebih maklumat, dia tahulah sendiri. Dia kena study lah pula. Kalau kita cerita semua, nanti tak best. Biar tunjuk tempat best, cerita dia apa, cari sendiri. Besar juga Tasik dia ni. Ramai datang selfie, gambar-gambar. Landscape pun cantik. Sejuk kat sini. Nak serobot untuk ronda kat Tasik ni 45 minit 6 orang. Dia tulis kat situ 6 orang. Dia berapa? RM70. Dia ronda kawasan Tasik ni dan ada checkpoint yang dia orang akan cerita. Adik ni mana? Doa? Ni. Terik je. Patah balik. Bye. Sini. Jangan lari. Jangan rebel lah. Dia ada bot ronda, bot mancing, kayak, ATV. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Ini hari ke-4 sudah.
Hari kita nak kemas-kemas, nak balik. Okey. Ada sedikit banyak saya tunjuklah ruangan rumah. Mana tahu Koko nak datang ke Perlis. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan follow saya. Support. Assalamualaikum.